Lalu Allah Ta'ala ajar dalam ayat ni bagaimana? Antum tazra'unahu am nahnu zari'un? Adakah kamu yang menumbuh ke ataupun kami yang menumbuh ke? Tuhan tak tanya mung kau tanah pohon dia belakang kamu. Dok, Tuhan tak tanya tanah. Oh, kalau tanya tanah gak berkebuk lah kat sebelah tangan kanan. Ni mana? Oh, saya aku ni. Sekarang Tuhan tanya, adakah kamu yang menumbuh ke? Kita mengaji dalam ilmu aqidatul tauhid, menumbuh ke ni dia panggil dalam bab mimbabil khalqi. Menjadikan, mencipta itu hanya Allah Ta'ala sahaja. Lain daripada Allah Ta'ala tak boleh nak menjadikan, daripada tak ada kepada jadi ada. Kita ni proses tukar-tukar. Daripada getah, daripada pohon getah tu, makna getah tu daripada batai getah, tukar proses-proses. Jadi kemudian jadi tayar, jadi begitu macam-macam. Itu bukan makna mencipta bukan mengadakan. Itu khalaqa. Ada pun tanah mimbabil kasbi dia panggil.